Tengok laju guys, korang nak slide. Hello dek. Ui, jahatnya woi. Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. So guys, selamat datang ke dalam Zen Production guys terima kasih untuk 1200 subscriber. Apa-apa pun korang memang terbaik guys. Sumpah aku cakap, korang ni memang supporter aku daripada kosong sampailah aku dapat 1200 subscribe ni guys. So guys, mana-mana yang belum tengok lagi video-video aku ni, korang bolehlah singgah-singgah ke dalam channel aku ni. Aku buat video pasal social eksperimen, aku buat prank, aku buat uji kaji sikit, aku cerita-cerita pasal isu semasa sikit. So yang tengah PKP ni kan, bertambahlah guys. Penyakit ni memang bahaya guys. Memang kita kena duduk rumah, kena ikut segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebenarnya video kali ni bukan nak cerita pasal aku punya channel ni sebenarnya, tapi aku nak cerita tips-tips untuk kepada student lah. Terutamanya mesti korang mengalami masalah internet kan. Internet slow, lepas tu nak hantar assignment slow semua. Aku pun lain pun memang, weh, korang ajar kadang-kadang lain ni. Tak tahu lah, kejap bila nak kelas, tengah layak masuk kelas kan, okey. Lepas tu nanti dalam 10 minit ke, lepas tu tiba lag. Lepas tu dah macam tak ada semangat lah macam tu kan. So aku nak bagi tips, kalau korang nak lajukan internet korang, guna hotspot unlimited. Okay, korang boleh pergi dekat korang punya ni, korang pergi dekat search, korang pergi dekat tulis CDM guys. So kan jumpa ni kan, keluar pop up ni kan, gambar ni kan. So korang tekan run as a administrator. So korang tekan. Kepada yang dah tahu tu, korang boleh share lah dekat member korang yang mengalami masalah internet tu kan. Korang share je. Lepas tu korang tekan yes. Okay guys, so dia ada keluar satu bentuk hacking. Tiba hacking, tak adalah, bukan hacking pun. So kan kat situ dia tulis kan, Windows System 32. Lepas tu kat sini korang tulis lah okay. So bila korang dah macam tu, korang tekan enter. So dah guys, dah macam tu je. Lepas tu kan guys, kau pergilah YouTube ke apa yang korang nak pergi. Korang tekan lah, contoh video aku ni kan, korang nak tengok ni pasal Ikram Dizli ni kan. So nampak tu kan, macam ni kan. Korang besar kan, dia memang laju gila. Tapi bergantung jugalah kepada korang punya internet lah. Kalau macam aku ni kan, contoh pergi 1080 kan, Full HD punya, memang gempak guys. Memang laju gila, nampak tu. Siapa budak ni? Ya, acah-acah gila lah. Contoh boleh Full HD guys. Lepas tu nanti kalau kita buka Google Meet pun nice juga contoh cantik kan. Cantik. Contoh kita try lah Google Classroom. Nak buka Google Classroom. Okay, memang laju gila. Memang dah tak ada apa masalah lepas ni korang kan. Kan memang laju gila. Contoh ni apa tadi? Ni aku baru submit tadi final exam ni, assessment. Ni tadi final test. So memang laju gila. Aku dah tak ada masalah dah lepas ni. Tapi aku pun baru tahu, dah nak habis time baru tahu kan. So sebelum ni internet aku memang selalu gila dulu, gentle lah cakap orang. So korang nak buka apa? Ome TV Ome TV. Ome TV ni boleh, katanya boleh jumpa orang luar negara. Banyaklah country dia. Kau tengok guys kita try lah dia punya laju.
itu yang tengah viral sekarang ni. Ini video tengah viral loh guys. Bapak sedih budak ni. Bapak sedih tu. Oh ni sebelum kejadian, kita nak pergi semula Ni sebelum kejadian. Rasikal mahape Albida dilade. Terus kena tahan polis guys. Baru viral hari ni kalau tak silap aku kan. 1 hari bulan 2 guys, 2021. Apa? Aduh guys, ini katanya diorang ni bukanlah yang perempuan ni nak pergi merentas daerah jumpa kekasih dia kan. Lepas tu auto kena tahan jo. Tak Kau tengok guys, berjoget-joget dia guys. Tak mau nak motor bang. Aduh dek, sorry dek, reaction video kau pula. Abang tak nak reaction sebenarnya, tapi sebenarnya nak bagi tips je. Tadi dah terbuka kan. Bukit Kok Diang Mak Cun, korang jangan lupa follow dia ya. Nak makan mana pun, apa budak tu cakap? Makanan pun beli sendiri nah. Nah kau. Makanan pun beli sendiri lah. Lah, kan beli sendiri lah. Oh. Aduh, macam-macam lah. Itu je guys. Selain daripada Instagram, korang boleh buka Twitter lagi, WhatsApp dan sebagainya lah. Tu semua tu lah web kan. So banyak guys korang boleh buka. Lepas ni tak adalah alasan dah kan, line slow ke apa ke kan, nak hantar submit ke. Submit final esok. Kepada yang student yang tengah ambil final tu, semoga korang berjaya lah, dipermudahkan segala urusan, menjawab apa semua tu kan. Walaupun online, kita kena tetap semangat untuk teruskan mencari ilmu. So guys, apa-apa pun korang jangan lupa subscribe YouTube aku ni guys, like and share video-video aku ni. So guys, apa hal, gerak lu, apa Roger. Ciao.